sangka saya dapat Allah jumpa. ada dengar apa yang pakcik minta. Ya betul. Tak Masalah, sangka. pakcik. Saya tak sangka dapat jumpa abang. Tak ada masalah Baik. pakcik. Ni ikhlas daripada Baik. kita. Assalamualaikum. Pakcik jual apa? Sambal buat sendiri. Sambal pakcik buat sendiri ni. Apa ni? Mak ayah saya punya. Sorry? Mak ayah saya punya. Mak ayah yang buat punya. Mak bapak saya kata, kalau mak dah tak ada, ayah dah tak ada, kau usah jangan minta orang. Rasa pakcik jual dekat mana? Dekat Rata-rata lah, mana-mana saya jalan. pakcik duduk dekat mana? Saya duduk dekat Kepung. Kepung. Macam mana pakcik mari sampai sini? Saya naik LRT. Pakcik naik LRT sendiri sampai sini. Saya nak cari rezeki kerana Allah. Saya nak buktikan walaupun saya cacat, saya boleh kerja. Tapi saya nak kerja, tak boleh. Sebenarnya apa yang pakcik hadapi ni? Saya sakit, kena potong. Lepas tu, saya ingat saya nak boleh jalan, saya cuba. Tapi tak boleh, operation juga. Lepas tu saya ada sakit kat pinggang, saya operation juga. Sebenarnya pakcik jual macam ni sampai pukul berapa pakcik balik? Saya pukul 10 balik lah. Biasa satu hari boleh jual berapa banyak? Tentu kadang-kadang tengok pada orang, kalau orang tu ramai adalah. Ada orang cakap dengan saya, Pakcik ni cacat tipu ke cacat betul? Aduh, kenapalah ada manusia macam ni? Kalau macam ni pakcik, apa kata pakcik balik awal hari ni? Sini saya ambil semua. Okey, terima Boleh? kasih. Pakcik balik awal. Okey. Pakcik kalau nak berbuka dekat rumah, pakcik beli makanan dulu, lepas tu balik rumah rehat. Maksudnya hari ini Allah hantar saya berjumpa dengan abang dekat tempat yang betul dan masa yang betul. Tak sangka, saya nak lagi. Tak apa pakcik, jangan risau. Saya nak nangis. Bulan Ramadan kena happy, kena happy. Betul. 15, 30, 165. Sini saya bagi kepada pakcik 200. 200 untuk pakcik. Saya akan agihkan kepada orang. Bagi orang semua merasai keenakan sambal pakcik. Ambil je. Sambal. Free. Kena belanja. Pakcik, sambal. Belanja. Kasih. Pakcik balik macam mana ni? Balik saya naik LRT lah. Naik hati. Nak saya tolakkan pakcik pergi sana? Hari ni pakcik balik awal, rehat awal. Okey. Mana pakcik tunjuk saya jalan boleh? Tak sangka saya mimpi ke. Tak ada mimpi pakcik. Bandaraya. Okey. Saya hari ni cepat habis. Saya syukur dengan Allah. Sebab saya tak biasa lagi dengan jalan sini. Pakcik kena jadi petunjuk ai. Jadi lompat tadi. Orang nampak. Orang Alamak. lompat, orang ambil duit saya. Memang antara orang yang paling kuat saya pernah jumpa pakcik. Saya cakap serius. Biasanya beli tiket pakcik beli macam mana ni? Saya pakai ni. Ada kad lah. Okey. Kan ni? Tak sampai. Ada? Atas. Oh, dia buka macam ni. Okey. Lepas tu dia tutup lah.